Kepada Majlis Agama Islam Kelantan, siapa yang buat tek khutbah Aidil Adha ni, sampaikan teriak pak cik depan hamba saat ni. Ayat dia pelah tuan-tuan. Dengar ni. Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang pembunuh, membunuh Ismail. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam perlu membunuh rasa kepunyaan dan rasa pemilikan terhadap Nabi Ismail. Kerana semua yang ada hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, marilah kita meniru sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai putranya Ismail. Ismail bagi kita mungkin harta kekayaan kita. Ismail bagi kita mungkin jawatan dan kedudukan. Ismail bagi kita mungkin pangkat gelaran. Ismail bagi kita mungkin ego, takabur, sombong, hasad dengki dan suka menabur fitnah. Ismail bagi kita mungkin perilaku, perangai menyerupai perangai haiwan. Bahkan lebih teruk lagi, Ismail bagi kita mungkin fanatik, ta'assub kepuakan lebih besar berbanding terhadap agama. Ismail bagi kita mungkin permusuhan dan perbalahan. Ismail bagi kita mungkin pudar sifat ukhuwah di antara kita dan kasih sayang di antara kita. Mungkin selayaknya dan sewajarnya semua itu dihilangkan, dikorbankan dan disembelihkan agar ia mati tidak lagi berada dalam diri kita.